Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah untuk agihan kotak infak kepada penerima-penerima tetap bulanan Muslim Malaysia dan juga diagihkan kepada wakil-wakil bagi kawasan di seluruh Besut Terengganu untuk diagihkan kepada penerima-penerima tetap bulanan Muslim Malaysia. Saya perlu bagi kapal penonton ni terima kasihlah kepada Muslim Malaysia kerana bagi bantuan makanan berupa makan. Itu dua kotak untuk fakir miskin lah. Hari ini saya telah menerima 10 kotak infak untuk penerima tetap di Universitas. Saya mengucapkan terima kasih kepada penderma dan kepada pihak Muslim kerana sentiasa menyertai pihak masyarakat di Universitas. Sekian, terima kasih. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang kita di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda mungkin program ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazal ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya, Khairul Hafizi bin Zawawi daripada Muslim Malaysia. Assalamualaikum dan terima kasih.